tutup. Dalam hari itu, jumlah penduduk terjejas banjir di 7 negeri berkurangan. Menurut Kemas Kini Portal Bencana JKM, seramai 10,591 orang masih berlindung di 147 negeri. Negeri-negeri terlibat ialah Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Terengganu, Kelantan dan Pahang. Sementara itu, angka korban banjir di 3 negara Asia menghampiri 1,000. Di Indonesia, jumlah kematian meningkat sekurang-kurangnya 442 dengan ratusan yang lain masih hilang. Manakala Sri Lanka merekodkan sekurang-kurangnya 340 kematian. Di selatan Thailand, banjir merangkut kira-kira 176 nyawa. Operasi cari lambat telah dilancarkan bagi pengesahan 2 nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Sabah sejak 2 hari lalu. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhaili Husin berkata, maklumat awal diterima daripada pemilik bot memaklukan 2 nelayan harga Indonesia itu tidak pulang ke pangkalan selepas keluar menangkap ikan. Mereka dikenali sebagai Muhammad Aswal Arman, 32 tahun dan Akbar, 24 tahun. Terdahulu, sebuah papan tunda dipercayai milik bot tersebut ditemukan sebuah bot nelayan tempatan pada jarak 8.1 batu nautika utara Pulau Nunuyan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noralizada dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Pasti di hati. Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Metamit 94.5 MHz. Info semasa dan terkini.